Dia aktiviti lasak tak ada masalah sekiranya dia tahu tahap kesihatan dia. Orang tu kalau dia sihat, dia tak ada masalah, buat setakat yang dia boleh. Walaupun dia berumur, tapi dia rasa, saya ada satu pesakit buat bypass umur 70. Dia buat bypass masa dia umur 60-an kot. Dia masih masuk Ironman Langkawi. Ironman ni yang berenang, naik basikal, triathlon. Saya kata orang muda 70, saya tak boleh buat. So bukan umur, bukan faktor dia. Faktor dia kita fit ke tak. So tak ada masalah. Cumanya bila kita buat sesuatu, kita penat, berhenti, rehat seketika, kemudian sambung balik. Contoh, selalunya kalau kita jalan dari rumah 200 meter dari masjid, jalan mai masjid, balik ke rumah, tak penat. Tapi kali ini jalan mai penat. Yang tu nak kena pergi check lah. Jadi nak buat senaman apa pun boleh. Nak berbasikal pun boleh, nak jogging pun boleh. Tapi yang lebih sesuai kalau orang yang dah berumur sangat adalah cuma jalan kaki sehingga berpeluk. Buat senaman ni, kalau kita nak kira nadi kita pakai nadi kita, formula paling ringkas lah. Katalah kita ambil 200 tolak umur. Kita umur 60. 200 tolak 60, 140. Itu maksima nadi kita. Tak mau. Kita ambil 50%, 60% daripada nadi maksima. 140 tadi, kita ambil 80 lah. Kita boleh buat senaman. 80 tak payah senaman pun 80 dah. So kalau kita boleh jalan sampai berpeluk, nadi kita dekat 100, 120, cukup dah. Itu senaman. Dan istiqamah. Buat selalu. 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, hari-hari. Ya, hari-hari buat 20 minit. 10 minit rehat, pergi buat lagi 10 minit. Ataupun 10 minit pagi, 10 minit petang. Cukup.